Abang tahu tak, sekarang ni kita dah tak pakai dah airflow yang besar macam ni. Berat satu, makan space engine bay. Untuk yang nak setup clean tu memang janggal lah nampak airflow ni. Nak pakai cone ke, nak pakai filter performance ke, memang janggal lah. Untuk abang-abang Wira, Putra dan Satria dan community 4G series, tak kisahlah single cam ke, twin cam ke, yang NA, jangan risau. Di KTG kita boleh convert airflow ke max sensor. Dari yang besar ni kita boleh pergi ke sekecil ni dan kita boleh sorok airflow ni dengan adanya isu kod E. Kita boleh convert dari airflow yang besar ke max sensor yang kecil. Syaratnya perlu ada isu kod E. Salah satu sebab kenapa banyak yang convert, salah satunya harga. Untuk airflow ni mahal. Kalau repair pun 50-50. Dari segi modified airflow ataupun pakai cendawan, nak pakai cone, mudah lah untuk 4G series. Untuk max sensor, untuk tuning lagi best pakai max sensor. Harga pun murah dan boleh sorok. Dengan max sensor yang sekecil ni kita boleh sorok dekat belakang intake. Hanya perlu plug in pin dan ambil satu hose vacuum. Itu saja. Berbanding dengan airflow, max sensor dari segi perform, max sensor untuk tuning dia lagi soft dan respon.